Alhamdulillah, selepas 13 hari daripada Scooby, baby Scooby, ni dah saya dah berjaya ni bersih ya tangan. Cendawan Mekah coklat-coklat ni dia punya ni tahu apa? Dia punya proses fermentasi daripada teh. Ini yang kita beli mula-mula baby Scooby dah jadi besar gebu macam ni. Siapa peminat cendawan Mekah boleh PM akak ya. Inilah air kombucha dia. Air kombucha ni dah siap untuk dikonsumsi. Kita tapis, boleh kita minum dengan ais maupun minum macam tu je untuk kesihatan. Ini ibu Scooby, ini baby Scooby selepas 13 hari. Tengok. Gebu. Alhamdulillah. Kita akan rendam dengan dengan teh tu dulu, biar dia sentiasa hidup ni. Selamat mencoba. Assalamualaikum.